Hari ni sibuk masing-masing di media bercakap tentang harga RON 95 ni, RM1.99 ni. Kan? Selepas 30 September, semua warga negara Malaysia menikmati harga RM1.99. Kan? Oh, dia kata alah 6 sen, aku pun tak heran lah. Masalahnya ya bang, harga RM2.5 tu dah habis dah. Dah tak ada dah. Yang ada RM2.60. Kan? Jadi mana-mana kita nak RM1.99 kan, nak RM2.60 kan. Tapi yang tak elok pula, cuma kuota, kita ada kuota 300 liter per bulan kan. 300 liter per bulan untuk penggunaan minyak RON 95 RM1.99 tu kan. Banyak saya tengok baca di media dia komen-komen, banyak yang hujat, yang menghentam, yang mengkritik. Tak apa, tapi senang, kita bagi dulu. Kerajaan buat dulu kan. Kita tengok kalau mereka kalau gagal juga 300 liter tu, kita barulah kritik. Mungkin kerajaan ada perkiraan yang tertentu, kita tak tahu sebab kita di bawah, kita sebagai pengguna kan. Mungkin kita boleh memberi kritikan yang membina untuk mereka, tapi bagi saya lah, sekarang ni kita biarkan dia berjalan dengan baik. Jangan kita kritik dulu. Ya, cuma apa yang saya kata, 300 liter ni tak berapa nak menasabah lah kan. Tak berapa nak menasabah. Tapi tak apa. Okey, yang kedua, adakah kerajaan jamin tidak berlaku ketirisan, kebocoran, penyelewengan? Sini kerajaan harus ambil kira. Ya. Ya, kita menggunakan my card. Tapi kita tak jual driver tu ada my card orang ke apa ke. Yang sebaiknya my card itu naklah dihantar di kaunter untuk mengesahkan. Tengok muka, tengok my card dia, ya, jalan. Tak perlu dekat pump machine. Haruslah di kaunter. Supaya yang punya my card itu adalah orang yang nak isi minyak. Kan? Sebab apa saya tengok dua dokumentari itu, dia boleh jolok di mesin. Dia pump. Jadi sesiapa saja boleh masukkan situ. Kecuali guna thumbprint. Dekat pump tu ada mesin thumbprint. Itu boleh. Tapi kalau nak masuk kad tu, dia baca-baca okey rakyat Malaysia, tapi yang masuk itu orang lain, bukan rakyat Malaysia. Itu namakan ketirisan. Ya. Tapi kalau dekat mesin tu, dekat pump tu, kita masuk tu, tapi kita kena thumbprint situ. Itu baru boleh pakai. Itu sebab kalau selagi tak guna thumbprint, haruslah disemak di kaunter pembayaran. Ya, itu adalah satu cara yang paling baik. Ya. Betul, benda ni belum berlaku, dah berlaku besok, kita baru nak benteras, dah tak guna. Sebab satu-satu sistem dan perancangan kita telah kaji pada peringkat awal. Macam kita pergi bank ke, pejabat KSP ke, immigration ke, kan kita nak pengesahan ke ada identiti tu, kita masuk je my card tu, thumbprint. Ya. Itu kalau buat dekat mesin, dah dekat pump minyak ni. Kalau tangkap masuk, pump baik, sementara kalau tangkap masuk, kad pengenalan macam masuk kad ATM, lepas tu tak guna juga. Ya, tak guna. Siapa saja boleh buat, kecuali masuk my card tu dekat pump tu ada tempat thumbprint. Di sini tidak boleh berlaku penyelewengan. Ya. Yang bawa Mukub Jambang, yang punya my card Ahmad bin Osman. Contoh, kan? Mungkin berlaku. Jadi kita minta kerajaan tengok baik-baik perkara ini. Harga RM1.99 tu dah cukup bagus. Mungkin harga barang pun boleh turun kot. Itu persoalan dia. Follow my TikTok, like, comment and share.